Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum li nafsi bitaqwallah azza wa jal, fattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litata'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, malah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah, tahulah bahawa takwa adalah asas kemuliaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam. Sedang Jumaat yang dimuliai, khutbah hari ini akan membicarakan satu tajuk tentang bagi umat Islam, iaitu jagakanlah maruah dan hak asasi umat Islam. Umat Islam merupakan umat yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan sekadar agama, tetapi satu cara hidup dengan lengkap mencukupi maruah dan hak tanggungjawab sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bar wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam dan kami telah mengikut mereka di daratan dan di lautan, serta kami telah memberi kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami telah melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan. Ayat ini menjelaskan bahawa setiap manusia memiliki kemuliaan dan maruah yang mesti, yang wajib dijaga dan dihormati. Islam tidak membenarkan penindisan, penghinaan dan pencubalan
terhadap hak sesama tanpa sebab yang benar. Marwah dalam Islam bermaksud kehormatan diri, nama baik dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Ia mesti dijaga oleh setiap orang dan masyarakat. Bila marwah Islam terpelihara, maka agama Islam akan dihormat. Tetapi jika umat Islam sendiri yang mencemarkan marwahnya, maka akan hilanglah keagungan Islam di mata dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih Muslim, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdah. Maksudnya, setiap orang Muslim haram, tidak boleh dizalim oleh Muslim yang lain, darahnya, hartanya dan marwahnya. Hadis ini menjelaskan bahawa menjaga marwah orang Islam sama pentingnya dengan menjaga darah dan harta mereka. Maka sesiapa yang membuka aib saudaranya, menghina, memfitnah, menzalim hak mereka, sebenarnya telah mencemarkan marwah seluruh umat. Dalam Islam, hak asasi manusia bukan cara darat yang terpisah daripada agama, tetapi ia adalah hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Di antara hak asas yang wajib dijaga ialah satu, hak untuk dan keselamatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam suratul Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal ahyaha kafa'anna ma ahyan nas jami'a. Maksudnya, sesiapa yang memelihara nyawa seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara nyawa seluruh manusia. Dua, hak kepada kehormatan dan kebebasan beragama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikrah fid din. Maksudnya, tiada paksaan di dalam agama. Tiga, hak kepada keadil dan perlindungan undang-undang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan. Islam menjelaskan bahawa tiada seorang pun boleh diperlaku secara zalim. Seorang pemimpin, suami, guru atau siapa pun wajib berlaku adil, menjaga hak orang lain. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, malah kita sama-sama kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadikanlah Islam sebagai panduan hidup dalam semua aspek, dalam keluarga, pendidikan, ekonomi dan politik. Marwah umat tidak akan terjaga selagi kita tidak menjaga marwah diri. Umat yang beriman dan berakhlak tinggi adalah umat yang dihormati di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil izzahu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafikin la ya'lamun. Maksudnya, dan bagi Allah kemuliaan itu juga bagi Rasulnya dan bagi orang-orang beriman, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minan ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala